baru saya. Ikan apa ni, Lala? Piranha. Baru semalam saya beli dari hutan Amazon. Apa nama dia? Disebabkan muka dia comel, saya bagi nama ikan ni Comel. Comel ke? Awak bagi dia makan apa, Lala? Daging lembu. Nak tengok tak? Lolo. Comel kan dia? Hah? Bunyi apa tu? Lapar ya? Lapar lagi? Hah? Dah habis dah? Rasa semalam baru je beli. Maafkan saya, Comel. Saya tak larang nak perlu awak lagi. Kalau tiap-tiap hari awak makan daging, boleh pokai saya nanti. Dalam tasik ada banyak kawan dan makanan. Dah berjam-jam kita tunggu ni. Tak ada ikan pun. Itulah. Selalu senang je dapat ikan. Ikan dah tak ada kot. Ada ikan makan umpan aku lah. Kuatnya dia tarik. Tolong aku. Kuatnya ikan tu. Ikan besar ni. Ikan apa yang kuat dan besar macam tu? Ikan apa ni? Ini ikan ke raksasa? Kenapa dia tengok kita macam tu? Ikan tu nak makan kita. Lapar sangat kot. Apa kita nak buat ni? Aku rasa kita kena tangkap ikan tu sebelum dia lari ke bandar. Kau gila ke? Tak nampak ke ikan tu punyalah besar dan ganas? Kita kena tangkap ikan tu. Kalau kita biarkan, lagi ramai yang jadi mangsa. Tapi kita nak tangkap macam mana? Aku ada idea. Ikan, marilah makan badanku yang lazat ini. Alamak, dia macam berselera je tu. Menyesal aku jadi umpan. Pecut, pecut. Tak dapat kejar.
kita berjaya. Jayalah, geng. Saya tak sangka comel akan jadi macam ni. Kalau dah tak mampu nak bela, janganlah suka-suka lepaskan ke kolam atau habitat yang lain. Nanti masalah lain pula yang akan timbul. Betul tu. Lain kali, janganlah bela haiwan-haiwan eksotik sangat ni. Bela binatang biasa dah lah. Ya, baiklah. Saya dah insaf sekarang. Saya tak nak dah bela ikan eksotik. Baguslah. Tapi saya nak bela reptilia eksotik. Nara! Saya perkenalkan Topok.